Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam Malaysia Madani kepada semua hadirin. Selamat datang ke program kesedaran komuniti Madani iaitu kemahiran motor halus dalam perkembangan kanak-kanak. Mengasah motor halus dengan terapi cara kerja, apa peranan guru dan apakah peranan ibu bapa. Saya, Nurhanisah binti Muhammad Nur, akan menjadi moderator pada sesi kali ini. Dan hari ini kita amat bertuah kerana kita dapat bersama dengan seorang pakar dalam bidang terapi cara kerja iaitu Puan Aisyah binti Sairi. Puan Aisyah akan berkongsi dengan kita semua mengenai kemahiran motor halus dan bagaimana guru dan ibu bapa boleh memainkan peranan dalam menyokong perkembangan motor halus dalam setiap kanak-kanak. Sekarang saya akan kenalkan kepada anda semua sedikit pengenalan mengenai Puan Aisyah binti Sairi. Untuk makluman semua, Puan Aisyah merupakan pegawai bidang khusus terapi cara kerja di Jabatan Pendidikan Negeri Pulau Pinang bermula tahun 2019 sehingga tahun 2024. Sekarang Puan Aisyah sedang cuti belajar bergaji penuh Kerajaan Asing Chevening Award MAC in Inclusive Education Research Policy and Practice di University of Glasgow, Scotland, United Kingdom. Baiklah tuan-tuan dan hadirin sekalian, sebelum kita teruskan kepada perkongsian kita pada hari ini, ayo kita saksikan video yang disediakan. Pernahkah kita terfikir mengapa sesetengah anak sukar mengikat tali kasut, sukar memegang pensel atau mengapa mereka sering mengelak aktiviti yang memerlukan fokus dan kewalan tangan? Semuanya mungkin berkait dengan satu perkara asas iaitu kemahiran motor halus. Kemahiran ini sangat besar kesannya dalam kehidupan kanak-kanak. Hari ini, kita akan bincangkan peranan guru dan ibu bapa dalam menyokong perkembangan motor halus kanak-kanak. Dengarkan perkongsian eksklusif, strategi terbukti dan pengalaman yang sebenar dalam membina masa depan kanak-kanak. Chatna Madani mengasah motor halus dengan terapi cara kerja. Bersama kita Chatna, bersama kita membina masa depan. Baiklah, kita baru sahaja menonton video pendek tentang isu-isu yang berkaitan dengan kemahiran motor halus dalam kalangan kanak-kanak. Saya pasti ramai dalam kalangan ibu bapa dan guru pernah menghadapi situasi di mana anak-anak belum menguasai kemahiran motor halus secara penuh mengikut perkembangan umur mereka. Jadi, apa peranan guru di sekolah dan apa pula peranan ibu bapa di rumah untuk anak-anak ini? Tanpa membuang masa, saya ingin menjemput dan mempersilakan Puan Aisyah untuk memberikan pencerahan kepada kita semua mengenai kemahiran motor halus serta kepentingannya dalam perkembangan kanak-kanak. Dipersilakan Puan Aisyah. Okay, terima kasih Puan Hanisa. Okay, hari ini saya akan berkongsi mengenai kepentingan kemahiran motor halus dalam perkembangan kanak-kanak serta strategi untuk membantu mereka kuasai kemahiran ini. Okay. Mula sekali kita tengok dulu apa itu kemahiran motor halus. Okay. Jadi kemahiran motor halus merujuk kepada keupayaan untuk anak kita menggunakan otot kecil di tangan dan jari jemari untuk menggenggam, memanipulasi objek serta melakukan tugas harian seperti menulis, menggunting dan memakai pakaian. Kenapa kemahiran motor halus itu penting? Kalau kita tengok di sini dia ada terbagi pada 3 kemahiran lah, iaitu pembelajaran, bermain dan juga urus diri. Okay, jadinya kajian menunjukkan bahawa kemahiran motor halus yang baik membantu kanak-kanak berjaya dalam pembelajaran dan tingkatkan tahap berdikari mereka. Mengikut kepada kajian oleh Saunders dan juga Christie.
ia juga memberi kesan kepada perkembangan kognitif dan sosial. Okey, untuk komponen kemahiran motor halus, ini adalah yang lebih details lah. Yang pertama sekali kita akan tengok dari sudut kestabilan bahu dan posture untuk menyokong pergerakan tangan yang lebih cekap. Okey, seterusnya kita akan tengok dari sudut koordinasi mata dan tangan. Ini penting untuk menulis dan juga anak-anak kita melakukan aktiviti seni. Kita akan tengok dari segi in-hand manipulation, kemampuan anak kita untuk mengendalikan objek di dalam tangan dia. Seterusnya ada koordinasi bilateral, iaitu kemahiran untuk anak menggunakan kedua-dua belah tangannya dengan baik. Baiklah, dapat kita lihat tadi kepentingan dan komponen kemahiran motor halus yang perlu dikuasai oleh setiap kanak-kanak mengikut umur mereka. Baiklah, sekarang Puan Aisyah, bolehkah Puan Aisyah jelaskan apakah tanda-tanda awal yang perlu diperhatikan oleh ibu bapa dan guru jika seseorang kanak-kanak mengalami kelewatan dalam kemahiran motor halus? Okey, yang pertama sekali ibu bapa dan juga cikgu perlu mengetahuilah mengenai perkembangan kemahiran motor halus tu. Step by step apa yang kita panggil developmental dia untuk dia kuasai. Jadi kalau kita tengok pada slide ni, untuk kemahiran mencapai dan memegang. Ni kemahiran ni dia bermula daripada umur 4 bulan. Bila bayi tu akan memegang dan menggoncang alat mainan dia lah. Masa ni dia dah start, kita dah start boleh bagi barang pada bayi tu boleh dah pegang dan dia boleh genggam. So bila dia naik besar sikit ke umur 5 bulan, dia boleh dah mencapai objek, dia ambil objek daripada satu tempat ataupun daripada tangan kita. Okey, kalau 4 bulan kita yang kena bagi, kalau 5 bulan dia dah ambil objek tu daripada kita lah. Okey, lepas tu kalau kita tengok bila 6 bulan dia nak pindahkan objek dari tangan ke tangan. Maksudnya dia pegang dari barang tu di tangan kanan, dia bagi pada tangan kiri dia. Dia dah start ada penggunaan kemahiran penggunaan bilateral hand tu lah, dah dia guna dua-dua tangan dia. Bila 7 bulan dia dah mula boleh makan sendiri menggunakan jari. Okey, maknanya masa umur ni 7 bulan mungkin boleh jadi ibu bapa dah start dah bagi bayi tu makan french fries ke kan. So dia boleh pegang menggunakan jari dia lah. Okey. So bila kita tengok yang kemahiran yang tadi adalah kemahiran mencapai dan memegang. Bila masuk kemahiran manipulasi objek, okey, kita akan nampaklah daripada umur 4 bulan, okey, position barang tu di mana dia pegang. 4 bulan dia menggunakan ulnar palmar, maknanya dia menggunakan tapak tangan dia ni lah untuk pegang. Okey, bila dah 5 bulan dia dah ada penambahbaikan. Okey, dia pegang menggunakan jari dia. Okey, yang 6 bulan, okey, kita nampak semakin haluslah pergerakan jari dia tu. Okey, dia dah start gunakan finger dia macam ni. Yang ke-7 dia dah boleh pegang dengan lebih baik dan kita boleh tengok di slide ni semakin halus. Okey, semakin fine lah penggunaan jari jemari dia tu. Okey, sampai umur 10 bulan maksudnya dia dah boleh menggunakan pincer. Okey, 2 jari ni sajalah untuk angkat barang. Okey, seterusnya. Untuk kemahiran pembinaan blok, okey, masa umur 12 bulan, okey, bayi ni boleh memberi blok pada orang lain. Sebabnya tadi kita nampak dia ada kemahiran dia untuk ambil barang pada orang kan, mencapai. Yang ni dia dah umur 12 bulan dia dah boleh beri objek tu kepada orang lain. Jadi umur 15 dia dah boleh stacking kan, dua menara blok lah. Dan seterusnya 18 bulan dia boleh naik lagi kepada 3 ke 4 blok. Ni kalau ikut, kalau tuan-tuan dan puan-puan nak semak perkembangan lain lagi, dia kemahiran ni dia ada sampai umur 5 tahun. Okey, untuk kita nak tengok dia punya kemahiran stack ke atas, stack blok tu ke vertikal secara memanjang, ataupun pembinaan blok ni yang dia boleh menyalin. Okey, kemahiran tu dia menyalin daripada kita buat blok depan dia dan minta dia buat semula blok tu bagi sama macam kita lah. Okey, seterusnya ada kemahiran memegang pensel. Okey, untuk umur 18 bulan kita dah boleh dah lah mula introduce pensel, okey, alat tulis kepada anak kita lah.
Okay, jadi mereka akan mencontoh dengan pensel sebab tadi kan kita tengok kan umur 10 bulan tadi dia dah boleh memegang dengan pincel grabs tu. So masa tu dia dah boleh dah, kita dah boleh bagi barang pada dia dan dia sama ada nak conteng ke apa ke, terpulang lah. Tapi pada umur 18 bulan ni kita boleh expect ada hasil daripada hasil dia memegang pensel tu. Kita akan nampak dia mula menconteng dah pada kertas. Okay, seterusnya umur 3 tahun, kita expectation kita pada anak umur 3 tahun adalah dia boleh melukis bentuk bulat. 4 tahun melukis bentuk pangkah, 5 tahun melukis segitiga dan seterusnya lah. Okay, kalau kita nak tengok kemahiran melukis ni, dia sampai umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun tu ada spesifik bentuk yang kita akan expect dia boleh melukis. Sebabnya makin dia besar, kemahiran motor halus dia makin baik, maksudnya dia boleh menyalin semulalah bentuk-bentuk yang lebih rumit. Okey. Seterusnya. Okey, ini adalah seperti saya katakan tadilah, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa dan juga cikgu sudah tahu tahap perkembangan yang sepatutnya anak murid kita, anak kita kuasai, jadinya mudahlah untuk kenal pasti perkembangan mereka sama ada mengikut seperti kanak-kanak tipikal yang lain ataupun mereka mempunyai kemahiran yang lemah atau kita panggil itulah red flags itulah. Sebagai contohnya, semasa anak kita masih bayi umur 3 bulan, dia belum boleh lagi membuka jari jemari. Maksudnya tangan dia, bayi tu kan dia tak boleh nak buka, dia sentiasa tutup. Okey, dia tak boleh juga menggenggam dengan kuat. Yang ni mungkin boleh terjadi sebab kita punya amalan kita untuk bagi anak kita pakai, baby tu pakai mitten kan. Maksudnya tangan dia memang sentiasa tertutup lah. Bila kita tak cabut mitten daripada tangan dia, baby tu sentiasa dalam keadaan macam ni. Kalau bila kita cabut, barulah tangan dia boleh buka dan dia boleh mula explore dengan jari dia. Dia akan pegang merata-rata. Jadi dia ada terima deria sentuhan pada tapak tangan. So bila dia ada terima deria sentuhan, dia akan bukalah tangan dia. Okey, sebab tu kita tak galakkan untuk baby tu pakai mitten dalam tempoh yang lama lah. Maksudnya sampai umur 3 bulan tu tak. Memang selalunya kalau even jururawat daripada klinik kesihatan, bila kita jumpa untuk check up, regular check up kita tu pun dia akan tanyalah masih pakai mitten lagi ke, boleh buka dah. Itulah sebab kesan daripada pemakaian mitten yang lama lah. Okey, contoh untuk 6 bulan pula belum boleh menghayati pergerakan jari jemari sendiri. Maksudnya dia tak sedarlah apa jari jemari dia tengah buat kan. Padahal kalau ikutkan umur 6 bulan tu dia dah boleh dah pindahkan objek dari satu tangan ke tangan yang lain. Okey, lepas tu dia boleh belum melakukan pergerakan untuk mencapai objek. Untuk capai objek ni pun kalau tadi rasanya kita tengok untuk capai objek tu umur 4-5 bulan dia dah start dah. Tapi yang ni dia tak ada pun. Dia mungkin hanya sekadar tengok. Dia tak ada rasa interested untuk cuba ambil objek tersebut. Okay. Seterusnya pada 9 bulan. Okay. Masa ni anak tu mungkin dia belum boleh lagi pegang atau ambil barang dengan palmar grabs. Maknanya yang penggunaan ni lah. Maksudnya macam tadi tu kita expect palmar grabs tu lebih awal kan. Rasanya dalam 4-5 bulan juga. Tapi pada umur 9 bulan pun dia tak boleh lagi lah nak ambil barang tu. So pada umur 12 bulan dia pun belum boleh membuat pincel grab. Dia tak ada lagi fine movement tu pada jari. Jadi ini kalau ibu bapa terutamanya lah ibu bapa tak sedar mengenai perkembangan kanak-kanak ni, akan berlaku kelewatan lah sebab ibu bapa tak ada nak buat aktiviti untuk nak improvekan kemahiran. Okay, tetapi untuk cikgu-cikgu pula, terutamanya cikgu-cikgu pendidikan khas ataupun guru-guru di arus perdana yang mungkin nampak ada kelewatan pada anak murid masing-masing kan. Jadi boleh kalau macam nak tengok balik tahap perkembangan
pada anak tu boleh boleh download, pergi kepada portal KPM, boleh cari ada senarai semak pengesanan perkembangan bayi dan kanak-kanak dari 1 bulan hingga 6 tahun yang Kementerian Pendidikan kita telah keluarkanlah untuk tengok perkembangan dari setiap aspek. Macam yang ni, pada hari ni saya bercakap mengenai kemahiran motor halus. Dia dalam senarai semak tu ada kemahiran motor kasar, ada sosial, ada banyaklah kemahiran perkembangan yang ibu bapa dan juga guru-guru boleh gunakan untuk bantu mengenal pasti tahap anak murid kita dan apa yang kita boleh lakukan untuk seterusnya. Okey, yang ni saya tunjukkanlah secara kasar lah, okey. Untuk apa yang anak kita mengikut umur 2 tahun, umur 2 tahun apa yang dia patutnya boleh buat lah, okey. Tapi kalau tengok daripada buku senarai semak yang saya katakan tadi tu, tuan-tuan dan puan-puan akan dapat nampak lebih detail lah. Okey, jadi untuk yang ini 2 tahun kita patutnya anak kita boleh memegang pensel dengan palmar grasp. Maksudnya macam ni lah, dia pegang, dia genggam, lepas tu nanti dia akan boleh meniru garisan menegak dan mendata. Boleh memegang dan masukkan manik dalam tali. Ni maksudnya dia dah start dah lah. Okey, boleh pegang manik yang kecil tu dan juga boleh manipulate finger dia untuk masukkan. Lebih kecil kan, dia ada pincer grasp dalam masa ni. Okey. Boleh juga menggunting dengan pemerhatian, snip. Okey, bila kita kata snip tu adalah dia buka, gunting tu kita buka tutup. Maksudnya tak payah nak bergerak pun dah. Kertas tu kita hanya nak dia gunting. Lepas tu dia buka gunting tu, okey, tukar kawasan lain pula, dia gunting, buka tutup je. Dia tak payah nak bergerak ke depan, bukan lagi ya. Okey, seterusnya membina menara blok 6 blok. So dia kena stack up blok dia sebanyak 6 blok lah pada umur 2 tahun. Lepas tu dia boleh pegang 2 objek dalam satu tangan, boleh menyelak kertas. Pada masa ni kita dah boleh start lah bagi dia baca buku bersama-sama. Especially untuk anak umur 2 tahun ni, dia memang suka buku dan buku yang kita bagi tu kita boleh minta dia yang selakkan lah, sebab pada masa umur 2 tahun ni dia dah sepatutnya dah boleh pandai dah selak. Mungkin kalau yang tak biasa tu akan struggle sikit lah nak buka buku yang kertas nipis macam biasa kita guna. Tapi kalau yang untuk buku kanak-kanak yang jenis kain ataupun yang jenis yang kulit yang tebal sikit tu, dia sepatutnya dia boleh buat dengan baik lah. Okey, lepas tu penggunaan sudu dan garfu efektif. Yang ni kalau ada setengah ibu bapa yang lebih suka menyuap anak, kita akan nampak anak tu belum mahir lagi lah nak gunakan sudu dan garfu. Kira kan nama pun kemahiran, dia memerlukan latihan. Jadi kalau sebab by right, kalau kita dah start ajar dia makan daripada umur 6 bulan tu sampai ke 2 tahun, mungkin dia dah ada latihan sebanyak setahun sekurang-kurangnya untuk guna sudu dan garfu. Tapi kalau macam kita memang ibu bapa suap dia makan, jadinya kita akan tengoklah dia mungkin belum boleh lagi lah guna sudu dan garfu efektif. Okay. Tapi ni maksudnya apa? Maksudnya umur setahun tu ibu bapa patutnya dah start dah bagi dia makan sendiri, gunakan sudu dan garfu. Sebab kita nak sampai tahap kita umur 2 tahun tu kita dah boleh expect dia secara efektif dia boleh makan sendirilah. Lepas tu boleh buka pintu, maksudnya dia dah boleh pusingkan tombol, dia dah tahu dah function pintu tu dan cara nak manipulate tombol pintu tu contohnya. Okay. Lepas tu minum menggunakan cawan dan juga pakai baju dengan bantuan. Dia dah boleh dah, kalau kita kata okey angkat tangan, okey dia boleh angkat tangan. Okey, sarung tarik baju masukkan dalam kepala, dia dah boleh buat dah lah. Okey, aktiviti yang tu. Okay, so ini untuk umur 2 tahun, red flags dia apa? Kalau kita boleh cepat detect bila kita dah tahu dah apa expectation kemahiran untuk umur 2 tahun. Okay, red flags dia kita akan nampak dia elak dari aktiviti motor halus, elak daripada aktiviti yang kotor ataupun messy.
Dia akan kerja mengelak je lah. Mungkin kita akan nampak macam anak kita tu mungkin sama ada tak aktif, akan duduk saja, ataupun dia hanya melakukan lari sana lari sini tanpa spesifik aktiviti yang dia buat. Faham ke? Maksudnya kita akan nampak dia berlari sana sini tapi takat berlari je lah. Dia tak ada engage dengan aktiviti apa-apa yang lain. Okay, dan masih masukkan objek dalam mulut. Dia masih by right umur 2 tahun ni dia dah stop dah lah mounting kan kita kata untuk masukkan objek dalam mulut. Tapi kalau dia masih lagi continue explore barang tu menggunakan mulut berbanding menggunakan tangan dan juga penglihatan dia, tu maksudnya ianya ada satu red flag lah. Sukar memberi tumpuan pada satu jenis permainan, kerap beralih aktiviti. Ni macam saya katakan tadilah. Okay, mungkin dia hanya kalau kita nampak dia berlari, memang dia berlari, dia sentiasa berlari je lah. Dia tak ada terlibat dengan aktiviti yang lain. Kita bagi dia buku pun mungkin 1-2 saat, lepas tu dia dah sambung pergi buat benda lain. Main truck. 1-2 saat dia dah tukar, dia nak main blok. 1-2 saat dia nak pergi berlari. Dia tak boleh nak memberi tumpuan kepada sesuatu aktiviti. Okay. Yang tu untuk umur 2 tahun lah. So kalau kita tengok kat sini sebenarnya umur 2 tahun ni banyak dah yang dia boleh buat. Jadi boleh cek semulalah anak kita umur 2 tahun tu apa yang dia boleh buat dan apa yang dia belum boleh buat dan apa mungkin adakah dia menunjukkan tanda ciri-ciri red flag yang telah saya kongsikan tadi. Okay, ni untuk yang 3 tahun. Membina menara 9 blok. Kalau tadi 6, sekarang 9. Okay, sebab dia akan makin susah lah. Okay, seterusnya memegang marker pen dengan palmar grasp. Marker pen tu kan gemuk sikit kan. So dia akan pegang macam ni lagi lah. Menggenggam lagi. Okay, meniru garisan mendatar, menegak dan bulat. Maksudnya kita ibu bapa, kita lukis, kita tunjuk pada dia, okay ni garisan tegak. Dia tengok kita buat dan dia akan boleh buat. Okay, menggunting garisan lurus. Kalau tadi umur 2 tahun dia hanya macam ni buka tutup je. Tapi 3 tahun dia dah kena ke depan. Dia dah ada pergerakan gunting tu ke hadapan lah. Okay, seterusnya memanipulasi manik dalam tangan. Memadan corak atau pattern di antara 3 ke 4 blok. Ni dah boleh dah lah, banyak mainan yang dia dah boleh start main dah. Okay, mula menarik zip. Ni untuk kemahiran urus diri dia. Dia mungkin dia dapat nak pakai seluar ke ataupun nak pakai untuk kanak-kanak perempuan dia nak pakai skirt ke kan. Ada zip, dia mungkin nak cuba buat sendirilah. Mula menggunakan butang besar, melondeh seluar sendiri, memakai baju hadapan sendiri. Ni maksudnya kita dah nampak dia makin ke arah berdikari, dia makin banyak yang dia nak buat sendiri. Jadi ianya ada satu yang bagus lah. Okay, kadang-kadang ibu bapa mungkin nak cepat, jadi kalau boleh nak tolong buat. Tapi kita selagi boleh kita cubalah untuk bagi peluang pada anak kita untuk buat sendiri. Sebabnya kalau kita fikir sekarang ni kalau kita tak praktis dengan dia, kita takkan boleh expect umur 5-6 tahun yang dia nak pergi tadika tu dia boleh buat sendirilah. Ni dia perlukan masa untuk berlatih. Ni adalah masa untuk dia berlatih dan akan mengambil masa yang lama lah. Memang kita kena tunggu sikit untuk dia boleh buat sendiri tu. Okay, jadi ini adalah antara red flags untuk umur 3 tahun. Dia mungkin sukar memberi tumpuan, sukar mengikut arahan. Okay, hanya ingin melakukan satu tugasan sahaja dan juga minat bermain yang terhad atau kurang sesuai. Kalau yang macam memang kalau tengok yang minat bermain yang terhad dan kurang sesuai ni, memusim tayang mainan ni selalunya kita kata tu antara ciri-ciri anak yang ada autism lah. Okay, untuk umur 3 tahun ni pun kalau kita masih mengikut check up perkembangan anak di klinik kesihatan, mereka ada saringan M-Chart tu. Masa ni kita akan nampak dengan lebih jelas lah kalau anak kita ada menunjukkan ciri-ciri autism. Okay. Seterusnya untuk umur 4 tahun. Okay, 4 tahun ni kalau kita tengok perkembangan yang sepatutnya. Okay, dia sudah mempunyai tangan yang dominan. Okay, macam mana kita nak tahu tangan dominan tu? Contohnya kita letak, kalau kita macam mana kita nak, kadang ibu bapa tak pasti macam mana
Dia nak tahu anak dia tangan kanan ke tangan kiri. Okay, so kalau kita boleh letak barang di hadapan dia, macam betul-betul di hadapan dia bukannya ke kanan ke kiri, kita tengok dia ambil guna tangan yang mana. Okay, ataupun kita letak bola di hadapan dia, kita tengok dia nak tendang guna kaki kanan ke kaki kiri. So macam itulah kita akan detect dia punya dominan. Okay, tangan dominan, kaki dominan. Okay, seterusnya umur 4 tahun menyalin bentuk X, bentuk pangkah tu. Lepas tu dia boleh menyurai segi 3 dan segi 4, mewarna dalam garisan, melukis gambar orang, okay, beserta kepala, badan, tangan dan kaki. Mungkin gambar ni tak perfect, tapi bila kita tanya dia akan cakap lah, oh ni tangan, ni kaki. Okay, dia ada idea tu, ada dalam minda dia ada idea orang tu ada kepala, tangan, kaki, badan. Bukannya sekadar kepala dengan badan saja ke, ataupun kepala dengan tangan saja ke. Okay, dia dah ada idea orang tu macam mana. Okay, untuk umur 4 tahun dia dah boleh membina menara 10 blok. Ataupun seperti saya katakan tadi, dia boleh bentuklah certain bentuk dalam gunakan 5 ke 6 blok. Kalau kita tunjuk pada dia lah. Okay. Dia juga boleh menguntai manik-manik kecil, menggunting antara kuarter garisan bulatan besar. Maksudnya dia dah boleh dah start menggunting bulatan besar. Tapi kita tak guna, mungkin kita tak gunakan kita punya lukisan bulatan tu bukanlah menggunakan pen yang kita lukis, mungkin kita menggunakan marker. Jadi dia ada ruang untuk dia bergerak ke kanan ke kiri dan kita pun tak expect dia akan boleh mengunting mengikut garisan pensel kita. So kalau gunakan marker maksudnya dia lebih tebal dia punya garisan tu. Akan memudahkan dia lah untuk umur 4 tahun ni. Okay, seterusnya meniru pergerakan tangan ketika bermain. Yang macam masa umur 4 tahun ni dah seronok dah lah untuk main dengan dia. Contohnya kita nak nyanyi dengan dia isi bisi spider tu kan, dia dah boleh ikut kita punya pergerakan tangan tu. Lepas tu memakai dan membuka pakaian dengan sedikit bantuan. Ni dia dah start dah makin berdikari. Dia dah boleh mungkin dia boleh buat butang besar, dia boleh buat zip ataupun memakai pakaian yang bergetah. Okay. Dia juga boleh mencuba memasang butang kecil macam butang baju kemeja kita tu, ataupun mungkin dia dah nak cuba butang baju kurung dia kan. Kalau nak pergi sekolah dia pakai baju kurung, mungkin dia nak praktis lah sendiri. Cuma kita tak expect lah dia boleh buat, tapi dia ada kemahuan untuk cuba. Okay, untuk 5 tahun pula apa yang kita expect daripada anak umur 5 tahun adalah dia boleh pegang pensel dengan cara yang matang, tripod grip ataupun quadrapod. Okay, sama ada dia pegang macam ni 3 tripod ataupun dia pegang quadrapod 4. Okay, yang tu adalah kita panggil cara pegang pensel yang matang lah. Okay, selain tu dia belum matang ataupun sama ada boleh jadi belum matang ataupun tidak efektif. Maksudnya cara dia pegang tu salah. Bila cara dia pegang salah tu, kita umur 5 tahun bila masa kita notice ni, kita kena sentiasa encourage dia untuk betulkanlah cara pegang pensel. Sebab kalau dia nak betulkan masa umur dah 9 tahun, 10 tahun dah sukar sebab dia dah develop habit tu. Okay, bayangkan umur 5 tahun dia dah start pegang pensel yang kita banyak minta dia buat aktiviti menulis ni. Sampai umur 10 tahun tak ada siapa yang suruh dia ubah. Tiba-tiba dah 5 tahun duk praktis guna cara pegang yang sama. 10 tahun tu baru nak ubah, dia akan jadi susah lah sebab dia dah develop habit tu. Okay, sebab kalau cara pegang yang salah, tidak efektif ataupun tidak matang ni akan menyebabkan dia menulis lambat, dia akan cepat rasa letih. Sebabnya cara pegang pensel tu memberi kesan kepada hasil tulisan dia juga. Okay, seterusnya menyalin bentuk segi 3 dan segi 4, menggunting bentuk bulat dengan tepat. Okey, macam saya katakan tadi lah, macam tadi kita bagi dia garisan yang lebih tebal. Sekarang ni kalau guna pensel pun maksudnya yang garisan nipis halus tu pun dia dah boleh buat dah. Okey, menyalin bentuk-bentuk huruf, bentuk huruf-huruf, okey, saiz huruf besar dan berbeza-beza, dia dah boleh dah kenal pasti dan dia boleh ikut kopi lah. Okey, tulis nama sendiri, membina menara 13 blok, meniru bentuk 6 blok seperti tangga dan juga bukit, dan pakai dan buka pakaian sendiri. So maksudnya umur 5 tahun yang anak kita pergi ke
tadika tu dia patutnya dah boleh independen dah, pergi toilet boleh independen sebab dia dah boleh pakai dan buka pakaian sendiri. Tak payahlah cikgu nak ikut sepatutnya lah. Okay. Macam lepas tu dia boleh tulis nama sendiri. Bila kita nak start ajar anak menulis ni, kita akan praktis tulis huruf dulu dengan dia, dan antara benda yang dia kita panggil functioning, bermakna untuk dia, okay, adalah tulis nama dia sendiri. Contoh tulis nama, ataupun ajar dia tulis nombor phone ibu bapa, ataupun praktis tulis alamat. So benda ni kalau jadi apa-apa pada dia tahu informasi apa yang dia nak sampaikan sebab dia dah praktis. So ini adalah functional lah untuk dia. Okay. Okay, jadi ini adalah apa kesan penguasaan kemahiran motor halus yang lemah. Macam tadi kita dah tengok dah apa expectation, okay, untuk anak kita yang start daripada umur 2 tahun sampai 5 tahun. Okay, jadi kalau kita dah tengok dah, anak kita tak capai perkara 1, perkara 2, perkara 3, kita akan nampak lah apa kesan dia kepada anak kita. Yang pertama sekali kita akan nampak eksplorasi permain dia menjadi terhad dan tidak efektif. Maksudnya dia akan main benda yang sama je dan tidak efektif. Cara dia main tu mungkin salah. Macam contohnya macam yang obvious tadi tu, mainan kereta, dia hanya main part tayar. Dia tak adalah tulis main kereta langgar-langgar ke kan. Sekarang umur 5 tahun dia dah boleh buat pretend play dah. Dia kata, kalau selalunya macam umur 5 tahun ni dia akan ajak kawan dia main kan, main langgar-langgar ke, main tolak kereta daripada tempat tinggi turun dan bagi kereta tu jatuh ke bawah. Tu cara yang anak kita boleh nampak anak kita yang perkembangan normal. Tapi untuk yang anak yang ada penguasaan kemahiran motor halus dia yang lemah, dia tak main dah macam orang lain. Dia mungkin main dengan tayar sahaja ke, cara yang tidak efektif, dah hanya main permainan tertentu sahaja yang dia tahu main. Okay. Seterusnya, pegangan pensel tidak matang. Okay, pegangan pensel tidak matang ni nanti dia makin dia besar, kita akan nampak dia tak berjaya nak pegang pensel tu dengan baik lah. Okay, seterusnya untuk kesan dia lagi adalah dia suka membersihkan diri sendiri lah. Okay, dia dah besar ni kita expect dia boleh basuh tangan, mandi dan juga boleh berdikari ke tandas. Lepas tu sukar memakai pakaian sendiri. Okay, khususnya untuk aktiviti membentang baju, membuka dan menutup zip, untuk pakai stoking. Nampak macam simple tapi sebenarnya bila dia dah ada lemah motor halus ni, dia akan memberi kesan kepada dia punya kemahiran untuk urus diri ni. Sukar menyuap makanan sendiri ataupun menggunakan sudu dan garfu. Tahap keyakinan rendah mana rakan-rakan lain. Sebab kalau kita bayangkan kan, anak kita mungkin kita rasa macam umur 5-6 tahun takkan dia dah rasa rendah diri sebab dia tak boleh nak buat tu. Tapi sebenarnya bila dia ke sekolah, dia ada kawan-kawan yang tengok dia. Okay? Jadi dia akan rasa rendah dirilah kalau dia compare kemahiran dia tu dengan kawan-kawan. Dia juga mungkin mudah kecewa dan cubaan merosakkan tugasan dan permainan sebab dia dah tak nak mencuba dah lah, sebab dia sentiasa selalu gagal. Okay? Dia selalu gagal, jadi dia ada rendah diri, dia mudah rasa kecewa, jadi dia akan pilih untuk tak nak buat ataupun dia akan rosakkanlah permainan ataupun tugasan. Mungkin dia nak koyak ke kertas. Itu adalah antara kesan yang boleh terjadi. Okey, baiklah. Dapat kita dengar dan kita lihat tadi penerangan yang sangat jelas mengenai tanda-tanda awal kelewatan kemahiran motor halus dan kesannya kepada kanak-kanak apabila mereka tidak dapat menguasai kemahiran motor halus dengan baik sesuai dengan usia mereka. Jadi Puan Aisyah, apakah strategi pelaksanaan aktiviti motor halus ini? Bila dan bagaimana guru dan ibu bapa boleh berikan dan melakukan aktiviti kemahiran motor halus ini bersama dengan anak-anak mereka? Okey, untuk apa yang ibu bapa dan guru-guru boleh buat lah, okey, untuk bantu meningkatkan kemahiran motor halus ni, bantu anak kita buat aktiviti motor halus ni. Yang pertama sekali, kena pastikan ianya bersesuaian. Maksudnya kita kena pasti dulu tahap anak kita yang mana. Mungkin anak kita umurnya 5 tahun tapi kemahirannya sebenarnya pada tahap 3 tahun. Kita boleh gunakan macam saya katakan tadi lah, garis panduan senarai semak yang Kementerian Pendidikan yang dah keluarkan tu.
Okey, jadi dah kenal pasti tahap anak kita, kita akan memulakan daripada aktiviti yang mudah ke susah. Okey, janganlah kalau walaupun body dia 5 tahun tapi kemahiran dia 3 tahun, kita bagi aktiviti yang 5 tahun punya. So dia akan tak sesuai lah untuk anak kita. Jadi mulakan daripada tahap dia mudah, lepas tu barulah kita slowly upgrade, okey, tahap kesukaran tu. Yang kedua, okey, demonstrasi. Kita tunjuk pada dia. Kita tak boleh expect dia boleh buat sendiri. Jadi kita kena tunjuk pada dia dulu sebelum kita expect dia buat. Okey, setiap kali nak buat kita tunjuk. Setiap kali nak buat kita tunjuk. So dia belajar melalui apa yang kita tunjukkan tu lah. Lepas tu konsistensi. Kalau selalunya nasihat saya selaku terapis at least ambil masa sekurang-kurangnya 10 minit untuk buat aktiviti tu pada setiap hari. Okey, aktiviti apa yang ibu bapa target, contohnya benda yang mungkin kalau spesifik menggunting, setiap hari selama 10 minit ambil masa untuk buat aktiviti menggunting tu. Sebabnya kita kata kemahiran ni adalah satu yang kita kena ada konsistensi bila kita praktis dia. Seterusnya bimbingan, okey. Mungkin ada ibu bapa kata tak apalah saya boleh buat, ataupun setiap masa kita akan nak bimbing, nak tolong pegang gunting tu untuk anak kita sambil dia praktis. Oh tidak, bukan macam tu. Maknanya kita kena kurangkan bimbingan tu. Mungkin mula-mula kita kena pegang tangan dia masa dia menggunting. Slowly kita tak nak pegang tangan dia, kita mungkin nak pegang pada lengan dia. Slowly kita akan bagi dia buat sendiri. So kita akan kurangkan bimbingan tu lah secara berperingkat untuk tingkatkan tahap berdikari dia. Lepas tu ada pengulangan. Mungkin kanak-kanak rasa bosan. Okey, contohnya aktiviti menulis. Mungkin dia dah rasa bosan memegang menulis huruf. Contohnya dia dah rasa bosan memegang pensel. Kita ubah kepada memegang berus warna. Buat tulis huruf tu guna berus warna. Okey, dan samalah macam tadi pelbagaikan. So gunakan medium yang pelbagai lah supaya anak kita rasa seronok dan tidak mudah berasa bosan. Okay, itu antara contoh lah strategi yang kita boleh gunakan sebagai ibu bapa ataupun guru. Okay, nampaknya sekarang kita ada soalan, kita ada menerima soalan daripada seorang ibu bapa, seorang waris. Jadi saya persilakan Puan untuk bertanyakan soalan kepada Puan Aisyah. Assalamualaikum Puan Aisyah, saya Puan Mazlina dari Kuala Lumpur. Saya merupakan ibu kepada seorang anak lelaki yang kini dah berusia 4 tahun. Saya perasan anak saya ni sukar nak menggunakan gunting dan juga dia sering mengelak daripada melakukan aktiviti-aktiviti motor halus. Adakah ini sesuatu yang sepatutnya saya bimbangkan? Kedua, apakah strategi terbaik untuk saya galakkan anak saya untuk dia berminat dengan aktiviti-aktiviti motor halus yang saya rancangkan kepada anak saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Puan Mazlina atas soalan tersebut. Okey, secara umumnya pada anak yang umur 4 tahun, dia akan suka aktiviti menggunting ni. Sebab dia akan rasa macam mana? Sebab bila dia buat, dia akan nampak hasil secara immediate kan. Bila dia gunting kertas, dia akan nampak kertas ni dah digunting. Okey, dia akan nampak kalau dia gunting hasil guntingan dia tu mungkin turun di bawah lantai, dia akan suka. Jadi untuk anak yang umur 4 tahun dia tak berminat, dia sukar menggunakan gunting, mungkin sebab dia kurang praktis satu. Yang kedua mungkin sebab Puan Mazlina praktis bukan pada tahap dia. Mungkin pada tahap dia sekarang mungkin tahap yang snipping. Okay, praktis untuk buka tutup sahaja. Dia tak pandai lagi nak pegang kertas sebelah tangan lagi. Jadi tak apa, kita fokuskan kepada dia snipping tu lah, buka tutup tu. So kita boleh pelbagaikan jugalah. Okay, yang untuk dikatakan dia sering mengelak buat aktiviti motor halus tu, mungkin dia rasa dia macam mana kemahiran motor halus dia yang lemah menyebabkan dia rasa dia seorang yang gagal. Okay, dia mungkin merasa mudah kecewa, sebab tu dia tak nak terlibat dengan aktiviti motor halus. Jadi ini adalah satu yang membimbangkan lah. Cuma umur 4 tahun ni masih awal lah kita kata untuk kita bantu dia. Okay. Saya rasa Puan Mazlina sedar awal ni adalah satu yang bagus lah.
Okey, jadi saya akan kongsikanlah strategi apa yang boleh lakukan untuk dia berminat dengan motor halus. Okey. So yang pertama sekali Puan Mazlina boleh buat bersama anak aktiviti yang membina, okey. Membina menggunakan blocks ni lah. Okey, yang pertama sekali sebab apa? Sebab dia akan meningkatkan pergerakan jari jemari dan kekuatan otot. Yang ni yang penting lah untuk dia gunakan gunting tu, sebab dia nak buka tutup gunting tu pun dia memerlukan kekuatan otot di jari dia. Okey, menggalakkan penggunaan kedua-dua belah tangan di mana bila kita kata nak buat aktiviti mengunting ni, satu tangan kena pandai pegang kertas. Satu tangan lagi kena pandai pegang gunting. Dan jari tu kena boleh bergerak. Jadi dia kena gunakan kedua-dua belah tangan dia. Seterusnya nak meningkatkan kemahiran constructional practice lah. Yang ni untuk dia membina lah. Okey. Jadi apa yang Puan Mazlina boleh buat adalah tips dia adalah galakkan bermain permainan bersaiz kecil sesuai dengan umur. Seperti Lego ataupun Duplo lah. Duplo ni kan saiz yang lebih besar kan. Kalau tengok anak macam tak pandai lagi nak pegang dengan baik, untuk Lego yang saiz kecil, okey, boleh tukar pada Duplo yang lebih besar lah. Okey, kalau macam saya katakan tadi, kena demonstrate dulu, tunjuk dulu kepada anak, okey, cara nak bina tu, ataupun boleh tunjuk menggunakan kad visual dululah, tunjuk kat depan dia, okey, kita nak buat bentuk macam ni, okey, abang ataupun kakak akan buat. Okey, so kita tunjuk dan dia akan buatlah, dia akan tiru kita. Okey, dan galakkan kanak-kanak membina dan kemudian merobohkan. Kenapa nak roboh? So kan kanak-kanak ni kadang-kadang dia ada satu kepuasan, dia dah buat. Kita bagi dia jatuh. Okey. Jadinya memang kita akan hargailah dia punya nature kanak-kanak tu. Jangan kita marah dia. So kita tak apa. Dia dah buat, kita tunjuklah bentuk yang lain pula. Jadi kita boleh yang untuk aktiviti yang membina ni boleh guna Lego, Duplo ataupun blok kayu untuk membina struktur ni lah. Okey, ni sebagai contoh lah apa yang boleh Puan Mazlina atau ibu bapa yang lain boleh buat lah. Okey, susun blok menjadi istana, rumah ataupun kereta. Okey, pasang blok kayu haiwan. Tengok ni macam yang ni dia ada gambar di hadapan dia lah. Okey, cantum Lego menjadi robot, haiwan dan pistol. Kalau yang ni dia ada bermain dengan orang lain. Ni kalau ikut teori perkembangan Vygotsky ni dia belajar daripada orang lain, tak semestinya ibu bapa ataupun cikgu, daripada kawan pun boleh jadi. Jadi yang ni untuk kawan ataupun adik-beradik yang lain boleh jadilah orang yang menunjukkan buat demonstrasi tu kepada anak kita. Okey, boleh juga mencantum paip jari ni menjadi objek tertentu dan juga mencantum getah pemadam menjadi objek 3D. Ni boleh guna pelbagai lah mengikut kreativiti dan permainan apa yang ada di rumah. Okey, tak ada masalah. Seterusnya, Puan Mazlina juga boleh buat aktiviti yang bersifatkan membentuk. Okey, yang ni akan meningkatkan pergerakan isolasi jari jemari. Apa tu isolasi jari jemari? Maksudnya bila dia sedar dia ada 5 jari, dia hanya perlukan menggunakan ni kan kalau gunting tu kan mungkin ada setengah yang masukkan 2 jari ni. So 2 jari ni dia bergerak. Inilah yang kita dikatakan sebagai isolasi jari jemari. Dia boleh kontrol jari mana yang dia nak gerakkan. Ni macam contohnya aktiviti mama finger, where are you kan. Dia akan detect jari mana yang dia kena bergerak. Itulah pergerakan isolasi jari jemari. Lepas tu dia akan dapat meningkatkan kekuatan otot jari jemari sebab dia nak membentuk. Jadi dia akan menggunakan otot tu lah sebab selalunya kita akan bermain dengan slime, dengan Play-Doh dan juga plastisik. Okey, yang ni kalau kita tengok ni slime, Play-Doh dengan plastik ni boleh jadi tahap kita panggil kekenyalan kot dia kan slime tu macam lembik-lembik, macam Play-Doh tu pun masih kategori lembik tapi tak selembik slime. Plastisik selalunya lebih keras lagi. Jadi dia ada tekstur yang berbeza dan dia akan semakin keras bahan tu, semakin banyaklah kekuatan otot tu yang diperlukan untuk dia membentuk. Okey, boleh juga bermain dengan menggunakan homemade dough. Yang ni Puan Mazlina boleh kontrol lah tahap kenyalan bahan tersebut. Nak buat yang keras ke yang lembut ke. Contohnya kalau macam donat tu dia dah kembangkan dia jadi lembut je kan, jadi airy. Tu dia tak perlukan sangatlah kekuatan untuk jari jemari. Tapi kalau memang kita baru combine tepung
Air tu dia mungkin memerlukan kekuatan yang lebih kuat lah untuk kita membentuk dia jadi doh kan. Okay. Boleh juga menggentil doh menjadi bola kecil dan gulung menjadi tali panjang, ataupun macam kita buat kuih raya ke, kita nak tekan doh ke dalam acuan untuk hasilkan bentuk yang tertentu. Okay. Ataupun juga boleh guna kinetic sand untuk buat bentuk juga. Untuk yang terapati ni, ianya adalah satu yang kita selalu gunalah dalam aktiviti terapi, sebabnya terapati ni dia boleh dibeli mengikut tahap kekenyalan doh tu. Dia ada pelbagai warna dan warna tersebut menunjukkan dia keras ataupun lembut. Contohnya kalau terapati yang warna hitam, dia memang sangat keras dan dia sangat memerlukan kekuatan otot jari jemari lah untuk membentuk terapati yang warna hitam tu. Kalau macam kuning ke, oranye ke, tak silap saya dia macam lagi lembut. So yang kalau beli terapati boleh tanya kepada penjual tu lah yang mana yang sedang-sedang ataupun yang yang sangat mudah dibentuk ataupun sangat susah dibentuk. So penjual akan recommend lah colour apa. Okay. So macam ni lah, dia boleh banyak aktiviti bentuk ni, dia boleh bermain dengan kawan-kawan, bermain dengan ibu bapa sama juga. Okay. Okay, ni macam saya katakan tadi, ni adalah contoh-contoh aktiviti yang boleh dibuat lah di rumah dan juga di sekolah. Okay, jadi insyaAllah saya percayalah tak ada halangan, cuma mungkin memerlukan sedikit masa daripada ibu bapa dan juga guru lah semasa menjalankan aktiviti ini. Okay, seterusnya Puan Mazlina juga boleh buatlah aktiviti mengepit. Sebab sama juga dia boleh tingkatkan pergerakan isolasi jari jemari, sebabnya selalunya kepit ni kita nak minta dia guna pincer grabs ni. 2 jari ni lah. Okay, dia juga dapat meningkatkan kekuatan otot jari jemari. Okay, ni contoh yang kita boleh guna. Okay, gunakan penyempit makanan ataupun penyempit baju untuk angkat objek kecil seperti biji kacang ke ataupun pom-pom. Untuk yang lebih besar lah kan. Okay, pelbagai kan. Okay, boleh bermain dengan klip kertas ataupun sepit kertas yang warna-warni ni untuk padankan dengan kad warna. Okay, galakkan kanak-kanak menyepit menggunakan hujung jari 2 ataupun 3 jari. Sebab kadang-kadang ada yang dia guna sampai 4 jari ni untuk menyepit. So kita kena pantau dia, kita kena ada demonstrate. Tunjuk cara pada dia cara mengepit dengan betul. Okay. Masa ni juga Puan Mazlina ataupun ibu bapa lain dan juga guru-guru bolehlah hubung kaitkan dengan komponen pembelajaran yang lain. Okay, seperti matematik, seni dan juga bahasa untuk bagi aktiviti mengepit ni jadi lebih menarik. Kalau tengok kat sini ada banyak lah kan. Boleh tengok dia menggunakan gabung jalin dengan kita kata subjek yang pelbagai. Tapi kalau macam di rumah, kalau ibu bapa nak senang je, minta anak tu tolong sidai baju. Guna penyepit tu. So dia dalam masa yang sama kita nak latih motor halus dia dan juga dia punya kemahiran pengurusan kehidupan dia jugalah kan, sebab sampai ke besar dia kita akan expect dia boleh buat menyepit baju ni. So kita kena bagi peluang pada dia dan ini adalah antara aktiviti yang kita boleh buat dengan anak kita di rumah dan juga di sekolah lah. Okay, seterusnya ini adalah untuk aktiviti bercantum. Okay, dia dapat meningkatkan pergerakan isolasi jari jemari dan juga kemahiran koordinasi mata tangan. Jadi dia akan tengok dan cuba untuk fitkan puzzle tu sebagai contoh. Okay, tengok ruang tu sesuai ke tidak, dengan tangan dia kan kena adjust puzzle tersebut. Okay, jadi untuk kita buat aktiviti dengan puzzle ni, kita akan start dengan puzzle yang bersaiz besar sebelum dia ke saiz kecil. Kalau kita tengok di pasaran, dia ada puzzle yang mempunyai tempat pemegang tu, knob puzzle. Selalunya ini untuk kita kata untuk one piece puzzle ataupun selalunya untuk yang ada pemegang ni one piece puzzle lah. Maksudnya dia macam contohnya dalam board tu dia ada tema dia transportation, okay, kenderaan. So dia adalah pelbagai kenderaan dan dia ada knob puzzle. Kita boleh pegang dekat knob tu dan kita boleh masukkan ke ruang tersebut lah.
Okay, bila dia dah pandai dah yang one piece puzzle ni, kita akan tambah kepada 2. Lepas tu ada 4, jadi kepada 6. Dia akan semakin susah dan saiz puzzle dia akan menjadi semakin kecil. Okay, lepas tu kita kena tengok pula pilih puzzle dengan latar belakang. Okay, dengan latar belakang atau image yang mudah ke susah. Okay, pemilihan ni pun penting sebab kadang anak kita boleh jadi sangat distracted. Ataupun tu dia belum tahap, dia tak sesuai lagi sebab dia yang mudah pun tak boleh. Kita letakkan boleh expect dia buat yang susah. Okay, seterusnya boleh membimbing kanak-kanak menggunakan gambar, gesture ataupun arahan desain. So memang kita pun kena adalah dengan anak kita pada masa tu. Okay, ni adalah contoh lah. Ni yang saya katakan tadi lah, memadan note puzzle ni nampak. Dia ada tema, dia satu-satu je. Dia bukannya yang macam yang lain ni, dia terpecah kepada banyak bahagian. Untuk aktiviti ni boleh juga menggunakan tangram. Ni dia ada banyak bentuk dan mungkin anak kita akan rasa macam, especially untuk anak kita yang lebih besar yang dia rasa macam main puzzle ni macam budak-budak punya kan. Mungkin boleh cuba dengan tangram, mungkin dia akan rasa lebih menarik. Okay, yang terakhir sekali Puan Mazlina, ibu bapa di luar dan juga guru-guru boleh cuba aktiviti melekat. Okay, so dia dapat meningkatkan pergerakan isolasi jari jemari, tingkatkan kekuatan tangan, okay, dan juga koordinasi kedua-dua belah tangan. Okay. Ni apa yang tips yang tuan-tuan boleh gunakan adalah gunakan stiker yang pelbagai saiz, warna, bentuk dan juga tekstur. Ni selalunya anak-anak memang sukalah untuk aktiviti yang melibatkan stiker ni. Okay, dia boleh gantikan dengan bahan pelekat yang lain juga. Okay, ada pelbagai jenis bahan pelekat di pasaran, boleh tengok lah dan gunakan. Yang penting make sure selamat je. Okay, lakukan aktiviti melekat pada pelbagai jenis permukaan. Kertas, cermin, plastik dan kayu. Sebab ni kita nak bagi anak kita explore dengan pelbagai permukaan. Dan galakkan aktiviti secara posisi mendatar dan menegak. Ni supaya anak kita boleh cubalah melalui pelbagai posisi. Ini adalah contoh dia yang kita boleh buat lah. Ni kalau tengok ni semua aktiviti ni anak kita duduk. Tapi boleh juga kalau kita nak lekatkan barang-barang ni pada dinding supaya dia boleh cabut je daripada dinding, dia tak perlu duduk. So untuk aktiviti macam ni tak semestinya dia kena duduk di atas kerusi dan fokus. Dia boleh juga berdiri dan cabut je lah daripada dinding tu. Itulah maksudnya aktiviti secara vertikal lah. Terima kasih Puan Aisyah. Demikian tadi 5 aktiviti yang ibu bapa ataupun guru boleh lakukan bersama dengan anak maupun murid di sekolah, iaitu aktiviti membina, membentuk, mengepit, mencantum dan melekat. Okay, baiklah, sekarang kita akan menonton video tentang aktiviti-aktiviti ini. Okay, demikian tadi video yang menunjukkan kanak-kanak melakukan aktiviti membina, membentuk, mengepit, mencantum dan melekat. Ibu bapa boleh melakukan aktiviti bersama dengan anak-anak, membimbing anak-anak serta melakukan bersama-sama untuk meningkatkan kemahiran motor halus murid lah dan juga anak-anak di rumah. Okay, baiklah, nampaknya kita ada menerima satu lagi soalan daripada seorang guru prasekolah. Saya dimaklumkan Cikgu Kamal merupakan seorang guru prasekolah. Jadi beliau ingin mengajukan soalan kepada Puan Aisyah. Dipersilakan Cikgu Kamal. Assalamualaikum. Saya Cikgu Kamal. Puan Aisyah, ramai murid saya di prasekolah menghadapi masalah penguasaan kemahiran motor halus yang sesuai dengan umur mereka. Jadi, apakah aktiviti yang boleh saya lakukan? Terima kasih. Okey, baiklah Cikgu Kamal. Okey, soalan yang sangat baik dan sangat prihatin ya. Okey, bagi kanak-kanak prasekolah, mungkin latihan motor halus yang untuk mereka ni mestilah aktiviti yang menyeronokkan, okey, supaya mereka ni tak merasa bosan dan tak merasa macam mereka sedang dipaksa, ditekan lah. Okey, so jadinya cikgu boleh saya akan kongsikanlah beberapa aktiviti yang mungkin boleh dilakukan dalam kelas untuk bantu penguasaan motor halus anak-anak murid cikgu. Okey, yang pertama sekali adalah aktiviti menguntai. Okey, dia dapat meningkatkan pergerakan isolasi jari jemari, okey, galakkan pincer grips, okey, tingkatkan koordinasi bilateral dan meningkatkan koordinasi mata tangan.
Okey, untuk aktiviti menguntai ni, boleh mulakan dengan tali atau kayu yang besar, kecil dan nipis. Contohnya di pasaran kita ada tali yang macam agak gemuk sikit lah compare dengan tali kasut kita ni. Tali kasut ni macam lebih nipis kan. So kita boleh tengok apa yang ada di pasaran yang saiz dia yang lebih besar lah. Mulakan dengan manik atau blok yang berlubang yang bersaiz besar ke kecil. Dan juga kita boleh jugalah pelbagaikan aktiviti tu, boleh gunakan straw yang dah dipotong kepada pelbagai saiz, boleh gunakan pasta yang ada lubang tu ataupun juga pool noodle. Ni adalah untuk aktiviti lacing dan threading. Ni sebagai contoh lah untuk Cikgu Kamal tengok sebagai idea apa yang boleh digunakan dibuat di dalam kelas. Rasanya murid ni sangat seronok lah, especially kalau tengok aktiviti tu kan, nanti macam boleh ambil cereal yang berbentuk macam donat tu untuk masukkan ke dalam kayu penyucuk tu atau kayu spaghetti tu. So dah habis aktiviti ni boleh makan cereal tu sebagai contoh. So jadi Cikgu Kamal boleh melakukan banyak cara menggunakan bahan yang berbeza untuk target aktiviti yang sama, iaitu aktiviti menguntai. Seterusnya di dalam kelas boleh juga melakukan aktiviti membutang. Boleh tengoklah kebaikan untuk melakukan aktiviti membutang ni. Cuma untuk tips saya adalah pelbagaikan jenis butang mengikut keupayaan kanak-kanak. Jadi bila Cikgu Kamal dah kenal pasti, murid ni boleh buat butang kecil, murid ni boleh buat butang besar. Jadi kenal pasti tahap mereka dan start daripada situ. Kalau yang murid yang dah pandai membutang, mungkin boleh minta dia jadi murid yang ajar murid yang kurang kemahiran membutang tersebut. Tu dalam ni butang ada ikut saiz, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang bentuk dia pun ada yang pelbagai dan juga tekstur dia pun memainkan peranan. Jadi ada kepelbagaian lah. Ni sebagai contoh untuk aktiviti membutang. Saya rasa yang ni sangat mudah lah untuk cikgu buat, ataupun kalau yang senang tu boleh belilah di pasaran, dia ada set latihan yang merangkumi membuntam, mencangkuk, mengikat dan juga menzip. Cuma yang ni mungkin kesukaran dia kena share dalam satu kelas kan. Mungkin tu je lah yang sukar. Yang lain ni, kalau aktiviti yang lain ni cikgu boleh buat sendiri dan boleh buat dalam bentuk yang volume yang besar lah. So semua orang boleh ada seorang satu set. Seterusnya adalah aktiviti mengoyak. Kalau tengok aktiviti mengoyak ni ada banyak benefit yang kadang kita mungkin tak terfikir ya. Tapi kita rasa mungkin aktiviti mengoyak ni satu yang messy lah, macam kenapa kita nak ajar murid ni koyak. Tapi dia ada benefit dia. Dan untuk tips ni kita kena sesuaikan aktiviti mengoyak ni mengikut tahap kanak-kanak. So apa yang kita kena buat, kita koyak daripada bahan koyak bahan yang lembut dan nipis sebelum ke bahan yang lebih tebal dan juga keras. Sebabnya anak kita ni mungkin dia punya kekuatan otot ni yang kurang kemahiran ni dia lebih lemah lah. Jadi bila dia lebih lemah, kita start dengan benda yang lembut dulu. Lembut. Yang nipis tu kita boleh start dengan tisu, daun, baking paper. Ataupun yang sebelum kita bergerak kepada yang lebih tebal tu adalah kertas tebal ataupun kotak. Kotak ni pun ada pelbagai juga. Kotak-kotak cereal tu tak setebal kotak yang kita beli barang, kita shopping barang tu kan. Jadinya itu pun memainkan peranan juga. Saiz, ketebalan dia lah. Lepas tu kita kalau nak start dengan aktiviti mengoyak, kita boleh minta koyak secara bebas. Suka hatilah dia nak koyak macam mana pun. Selepas tu barulah kita minta dia mengoyak secara berpandu. Maksudnya bila bebas tu dia dah tahu dah cara nak koyak tu, step tu macam mana sebelum kita nak expect dia koyak mengikut garisan. Sebab garisan kan dia kena lebih in control dengan apa yang dia buat. Jadi untuk tahap 1 dan 2 ni kita boleh juga dah lebih koyak-koyak tu boleh minta dia untuk ramas kertas yang dah siap koyak tu jadi berbola kecil. Jadi yang ni pun melibatkan kekuatan otot di tangan, di jari dia lah. Dan kita boleh gabung jalin dengan aktiviti yang lebih menyeronokkan. Kita boleh daripada hasil koyakan kertas, kita boleh buat jadi kepada seni dan kraft. Ni adalah peringkat kemahiran mengoyak. Yang pertama sekali tahap 1, koyak dengan kedua-dua tangan megang kertas di kiri dan kanan. Lepas tu kita tengok di tahap 2 dia koyak dengan jari jemari. Di kedua-dua tangan tu
ni dia dah ada digunakan jari. Yang tadi tu tengok cara pegang. Tahap 1 cara dia pegang macam mana. Dia lebih kepada gunakan palma ni lah. Dia tarik pegang macam ni. Bukan next tahap 2 macam ni lah. Okay. Tahap 3 ni lagi hebat. Koyak dengan ibu jari dan jari telunjuk lagi lebih refine. Okay. Tahap 3 gunakan pincer ni lah. Okay. So kita tengok dari situ kita boleh upgrade lah. Okay. Kemahiran mengoyak untuk anak murid kita tu. Okay, ni aktiviti yang kita kata boleh gabung jalin lah. Okay, dah buat aktiviti mengoyak, dia boleh buat aktiviti art dan craft. Lepas tu boleh juga membentuk huruf, menggunakan cebisan-cebisan kertas tadi tu. Okay, untuk dia belajar bentuk-bentuk huruf yang ada. Okay. Seterusnya adalah aktiviti menggunting. Ni selalu di sekolah lah kan. Memang kita akan buat aktiviti menggunting ni. Okey, jadi yang pertama sekali Cikgu Kamal boleh pilihlah saiz gunting yang sesuai dengan tangan kanak-kanak. Okey, untuk gunting ni kena pastikanlah langkah-langkah keselamatan tu kena explain pada dia dulu apa langkah keselamatan yang kena diambil. Okey, lepas tu untuk langkah keselamatan ni kan Cikgu Kamal kena pastikan jugalah jenis gunting yang dia guna. Janganlah ambil yang gunting yang tajam di bucu tu. Dia kan sekarang ni dah ada gunting yang membulat di bucu di hujung tu supaya kurang berbahaya lah. Okey. Mulakan dari mudah ke susah. Seperti gunting straw, lepas tu gunting tali, lepas tu baru gunting kertas. Sebabnya kalau kita terus di gunting kertas, dia mungkin susah. Kertas tu kan macam terlembik-lembik, boleh dengan angin semua kan dia boleh macam terbang-terbang kan. Jadi kita start dengan yang senang dulu untuk dia gunting straw. Straw tu dia tak akan terbang lah, dia akan kekal di situ je. Okay. Jadikan aktiviti mengunting ni menyeronokkan. Macam saya katakan tadi, kena pelbagaikan bahan untuk dia gunting. Tak adalah semestinya menggunakan kertas semata-mata. Boleh juga masukkan elemen pembelajaran yang lain seperti matematik dan juga seni. Okey, gabung jalinlah dengan subjek yang lain. Ni contoh-contoh lah yang boleh digunakan. Memang kalau tengok gunting ni memang kebanyakannya bulat kan. Dia bukannya yang tajam di hujung tersebut. Ni ada pelbagai bahan yang digunakan. Okey. Tahap-tahap murid ni pun yang berbeza-beza. Yang kalau kita tengok di sebelah kiri kita, plastisin. Okey. Sampai yang ke bawah tu dia dah start menggunting bentuk kompleks. Yang bentuk kompleks ni kita boleh expect pada umur 7 tahun lah kan, gambar bunga ni. Okey. Okey. Seterusnya yang terakhir sekali apa yang Cikgu Kamal boleh buat adalah fokus kepada aktiviti mewarna dan juga menulis. Okey. Apa yang kita boleh buat adalah nak pelbagaikan kaedah menulis dengan menulis dengan alatan atau menulis tanpa alatan. Ni kayaknya tak adalah setiap kali menulis kena pakai pensel semata-mata. Mungkin boleh juga menggunakan cara finger paint. Okey. Boleh juga pelbagaikan alat menulis. Krayon, pen marker, kapur. Kapur ni boleh tulis di atas jalan tar tu. So dia rasa seronok lah. Ada perbezaan. Padahal kita nak praktis dia punya menulis je. Tapi dia rasa benda tu satu yang baru lah. Satu yang lain untuk dia. Okay. Pelbagaikan permukaan menulis. Macam saya katakan tadi lah. Tulis di atas kertas. Boleh juga tulis di atas dinding. Okay. Dinding yang kita dah lekat kertas mahjong tu ke. So dia satu yang lain. Okay. Lakukan aktiviti menulis dalam posisi yang pelbagai. Menegak, duduk, meniara. Ada setengah kalau kita tengok di luar negara tu, dia lekatkan kertas tu pada bawah meja. Jadi murid ni baring di bawah meja tu dan melukis ke atas. Jadi dia akan praktis untuk, dia akan menambah baiklah dia punya otot-otot di bahu dia sebab dia kena tulis ke atas, ke awangan. Bukan awangan, ke atas lah maksudnya, tangan dia ke atas. So dia menariklah satu yang lain untuk anak murid. Okey, ni adalah contoh lah macam yang saya kata tadi apa yang Cikgu Kamal, ibu bapa, guru-guru yang lain boleh buat juga. Sama ada di rumah ataupun di sekolah. Benda ni boleh dibuat dan saya rasa asalkan ibu bapa, cikgu-cikgu cuba untuk luangkan masa untuk buat, insyaAllah boleh tercapai. Okey. Demikian tadi beberapa aktiviti yang telah dijelaskan oleh Puan Aisyah yang boleh dilakukan oleh guru maupun ibu bapa di rumah dan di sekolah.
Jadi ayo kita lihat kelima-lima video yang telah disebut oleh Puan Aisyah tadi, iaitu video bagi aktiviti menguntai, membutang, mengoyak, menggunting, mewarna serta menulis. Di sekolah, guru memainkan peranan penting dalam menyokong perkembangan kemahiran motor halus murid. Melalui aktiviti yang dirancang dengan teliti, guru bukan sahaja membantu meningkatkan kecekapan tangan murid, malah turut membina keyakinan diri mereka dalam melaksanakan tugasan harian. Aktiviti menguntai seperti memasukkan manik ke dalam tali bukan sahaja menggalakkan kawalan tangan, malah membina fokus dan kesabaran murid. Di sekolah, guru boleh menyediakan aktiviti menguntai sebagai sebahagian daripada sudut pembelajaran atau terapi ringan semasa waktu rehat. Latihan membutang pakaian atau menggunakan bahan bantu seperti kain felt dengan butang besar dapat membantu mengasahkan ketangkasan jari murid. Guru boleh membimbing murid dalam aktiviti membutang secara berperingkat. Aktiviti mengoyak kertas menguatkan jari jemari dan memberi rangsangan sensori yang baik. Guru boleh menjadikan aktiviti mengoyak sebahagian daripada projek seni kraf di kelas. Menggunting adalah aktiviti penting untuk memperkukuh otot tangan dan koordinasi dua belah tangan. Guru boleh merancang aktiviti menggunting pelbagai bentuk dalam kelas seni atau semasa latihan kemahiran motor halus. Seterusnya, aktiviti mewarna dan menulis bukan sahaja menghasilkan hasil seni, tetapi juga bentuk genggaman pensel yang matang. Guru boleh mempelbagaikan alat dan permukaan penulis agar murid lebih selesa dan seronok untuk berlatih, menulis dan mewarna. Seperti juga ibu bapa, guru berperanan penting dalam menyokong perkembangan motor halus murid dengan berkesan di bilik darjah. Guru bukan sahaja membantu murid dari segi kemahiran fizikal, tapi juga menyediakan murid untuk lebih berdikari dalam kehidupan seharian. Setiap aktiviti kecil yang dilakukan bersama guru hari ini membentuk asas kejayaan untuk murid pada masa hadapan. Terima kasih kepada Puan Aisyah atas perkongsian ilmu yang sangat bermanfaat, serta kepada Cikgu Kamal serta Puan Mazlina atas soalan yang sangat baik. Sebelum kita mengakhiri sesi kita pada kali ini, iaitu perkongsian Madani, Cakna Madani, perkongsian kepada komuniti, ibu bapa dan guru di luar sana, saya ingin meminta Puan Aisyah untuk memberikan pesanan ringkas kepada guru dan ibu bapa. Puan Hanisa, okey. Yang pertama sekali, saya sukalah untuk saya ingatkan kepada guru-guru dan ibu bapa di luar sana bahawa kemahiran motor halus ni sangat penting sebagai sebahagian daripada perkembangan kanak-kanak. Jadi disebabkan dia sangat penting, jadi ibu bapa, cikgu-cikgu perlulah luangkan sedikit masa untuk memberikan latihan kepada anak-anak ni dalam suasana yang menyeronokkan, ya, tidak menekan-menekan mereka, tapi tetap kena buat. Dan jika ada tuan-tuan dan puan-puan tersedar yang hasil daripada perkongsian saya ni ada nampak anak tuan-tuan dan puan-puan mungkin berlaku sedikit kelewatan, okay? Tak capai tahap yang umur dia yang sepatutnya, okay, tuan-tuan dan puan-puan jangan panik, okay?
apa yang boleh tuan-tuan dan puan-puan lakukan adalah berikan aktiviti yang sesuai mengikut strategi yang saya dah kongsikan tadi. Okey, dapatkan bantuan sekiranya perlu. Okey, jadi untuk bantuan ni yang pertama sekali sekiranya tuan-tuan dan puan-puan boleh ke klinik kesihatan dan dapatkan nasihat doktor untuk berjumpa dengan terapi cara kerja. Okey, itu laluan untuk berada di klinik kesihatan. Yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan boleh juga dapatkan khidmat bantuan daripada terapi cara kerja yang berada di bawah Kementerian Pendidikan. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh berhubung. Ni open lah kepada guru ataupun ibu bapa. Okey, yang memerlukan bantuan boleh berhubung dengan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas atau kita panggil sebagai 3PK di bawah Sektor Pendidikan Khas di Jabatan Pendidikan Negeri masing-masing. Okey, setakat ni hampir semua negeri kita dah ada Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas 3PK ni. Setiap 3PK dia ada terapi cara kerja. Boleh kontak dengan terapi cara kerja di negeri masing-masing. Cumanya yang negeri yang kita tak ada sekarang ni, yang setakat ni adalah di Negeri Sembilan dan wilayah Labuan dan juga wilayah Kuala Lumpur. Tiga ni tak ada. Tapi kalau tak ada pun tuan-tuan dan puan-puan dialu-alukan untuk kontak je mana-mana negeri yang lain yang berdekatan untuk dapatkan khidmat bantuan. Okey, sama ada terapi one to one ataupun terapi berkumpulan ataupun hanya sekadar khidmat nasihat daripada terapi cara kerja yang berada di pusat 3PK ni lah. Okey, kalau di rumah macam mana pun anak tu banyak spend masa di rumah dan juga di sekolah. Jadi selagi boleh cubalah untuk lakukan aktiviti yang boleh membantu merangsang mengembangkan lagi kemahiran motor halus bersama anak-anak ni. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak diucapkan kepada Puan Syah atas perkongsian yang sangat bermanfaat kepada kita semua dalam program Cakna Madani. Mengasah motor halus dengan terapi cara kerja, apa peranan guru dan ibu bapa. Semoga kita semua memperoleh manfaat untuk anak-anak dan juga murid-murid kita di sekolah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.